Pecahan setara. Pecahan setara ni maksudnya pecahan yang sama nilai. Contoh kat sini, kita ada 4/8 sama nilai dengan 1/2. Sama nilai dengan 2/4. Kemudian kita ada juga 1/5 sama nilai dengan 2/10 sama dengan 4/20. Jadi, macam mana kita nak tentukan pecahan tu sama nilai ataupun tak sama? Biasanya pecahan sama nilai ni dia boleh dibahagi ataupun darab dengan nombor yang sama. Nombor yang sama. Contoh kat sini 1/4/5. Kalau kita darab dengan 2, yang ni pun darab dengan 2, jadi kita akan dapat 1 darab 2 sama dengan 2, 5 darab 2 sama dengan 10. Jadi 1/5 sama dengan 2/10. Kalau 2/10 ni kita darab pula dengan 2, yang ni pun darab juga dengan 2, 2 darab 2 sama dengan 4, 10 darab 2 sama dengan 20. Jadi 2/10 sama dengan 4/20. Jadi pecahan ni dia sama nilai dengan dia adalah pecahan sama nilai lah. Macam tu. Kalau bahagian atas ni pula 4/8 sama dengan 1/2. Macam mana 4/8 sama dengan 1/2? Yang ni dibahagi dengan 4. 4 bahagi 4 sama dengan 1, 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi 4/8 sama dengan 1/2. Kalau yang ni 1/2 sama dengan 2/4 ni macam mana? Yang ni kita darab. Darab 2. Darab 2. 1 darab 2 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Jadi pecahan ni pecahan setara. Dia sama nilai. Jadi kalau ada soalan dia suruh cari pecahan sama nilai. Contoh 1/3. Cari pecahan sama nilai dengan 1/3. Kalau dia tak bagi jawapan, kita boleh darab lah dengan nombor yang kita nak. Contoh kat sini kita darab dengan nombor 3. Jadi 1 darab 3 sama dengan 3. 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi 1/3 setara dengan 3/9. So, kalau ada soalan dia suruh cari pecahan setara dengan pecahan 1/3. Kalau dia suruh balik kepada nombor asal ni, yang ni 3 kita akan bahagi dengan 3, 9 kita akan bahagi dengan 3. Jadi sama dengan 1/3. Jadi 3/9 setara dengan 1/3. Macam ni kan? Dia akan balik. Jadi itulah maksud pecahan setara. Dekat sini kita ada soalan kuis. Soalan yang pertama, 1/6 setara dengan 3/18. Ya ataupun tidak? Soalan yang kedua, kita ada cari pecahan setara dengan 2/7 apabila didarab dengan 5. Soalan yang ketiga, berapa pecahan setara lebih kecil untuk 8/10? Jadi, komen jawapan anda dekat bahagian bawah. Jemput like, share dan komen. Bye-bye.